Ini adalah Sony A7 Mark V. Jom kita tengok spek-spek asas untuk Sony A7 Mark V. Sony A7 Mark V menggunakan half stack sensor 33 megapiksel yang baru dengan prosesor yang baru juga, iaitu Bions XR2, mampu memberikan sehingga 16 stop dynamic range. AI autofocus yang baru, lebih laju, detect subjek dan sangat reliable. 30 frame sesaat dalam RAW dan juga 1 saat RAW pre-capture. Boleh rekod video 4K dengan frame rate 25p, 50p dan juga 120p berserta dengan S-Log 3 422 10-bit. Sebelum aku cerita secara detail pengalaman aku shoot burung menggunakan A7 Mark V, jom kita tengok dulu perbezaan dari segi design A7 Mark V versus dengan A7 Mark IV. Rupa bentuk A7 Mark V hampir sama dengan A7 Mark IV. Kedudukan butang pun sama dengan A7 Mark IV. Skrin A7 V sama dengan A1 Mark II dan A9 Mark III. Terima kasih Sony. Memang best ada skrin boleh pusing-pusing ni. I love you Sony. Skrin pun akan rotate kalau shoot vertical. LCD skrin pun lebih besar dan high resolution berbanding dengan A7 Mark IV. Sama macam A7 Mark IV, A7 Mark V mempunyai port yang sama. Full size HDMI, 3.5mm mic jack, headphone jack, USB Type-C dan USB Type-C. Kenapa ada dua Type-C? Port 1 untuk fast data transfer 10GB per second, port 2 untuk power supply atau low speed signal. Kedua-dua ni boleh juga charge, tak ada masalah. Berikut ialah spek comparison di antara A7 Mark V dan juga A7 Mark IV. Part 2 aku akan cerita ke korang cara detail pengalaman aku menggunakan A7 Mark V untuk shoot burung.